Ini antara rumah yang dah lama ditinggalkan. Cuba lihat. Kain baju ada, pintu tak dikunci, vandalisme boleh berlaku, pecah rumah boleh berlaku, keselamatan jiran tetangga terganggu, macam-macam boleh berlaku. Kita tengok lagi, boleh tunjuk. Bagaimana mungkin kuartus kerajaan diduduki oleh penjawat awam? Ini peninggalan. Cuba tengok. Ini kalau kata sebulan, 2 bulan, tak boleh percaya. Tapi tetap ditinggalkan begitu dan keluar. Kerajaan perlu belanja duit rakyat untuk betulkan rumah ni dengan berpuluh ribu ringgit. Sekarang hidup keras. Ini akibat dia. Jadi pastikan orang yang nak tinggal ada disiplin dan tahu bagaimana nak jaga rumah rakyat. Wallahi astagfirullah.